Si 402 bab 2 muka surat 32. Okey, di sini al-hiwar al-awwal. Al-hiwar al-awwal ialah dialog yang pertama. Untuk dialog yang pertama tajuknya ialah amali wa mihnati. Amali wa mihnati. Amali bermakna pekerjaan saya, wa mihnati wa dan mihnati kerjaya saya. Okey, untuk dialog yang pertama ada dua watak, iaitu Kamal dan Afifah. Okey, Kamal cakap, marhaban kaifa haluki. Okay, dekat buku dia tulis haluka, minta antum tukarkan baris fathah kepada baris kasrah. Ataupun kalau yang tengok Rumi, tukarkan daripada A, tukarkan kepada I. Okey, Kamal, marhaban, hai, kaifa haluki, kamu apa khabar? Okey, kamu apa khabar? Ataupun kalau translate satu persatu, kaifa bagaimana, hal keadaan, ki awak. Okey, mudahnya kita sebut kamu apa khabar. Kemudian Afifah pun reply, marhaban bik, alhamdulillah, ana bi khair, wa anta? Okey, marhaban bik reply kepada marhaban. So marhaban ialah hai, marhaban bik pun hai. Alhamdulillah. Okey, tak payah translate, ataupun maknanya ialah segala puji bagi Allah. Ana bi khair, ana saya, bi khair sihat, ataupun kita boleh juga terjemahkan kepada baik-baik. Okey, ataupun saya baik-baik sahaja. Wa anta, dan kamu, ataupun dan kamu pula. Okey, Kamal pun cakap, ana bi khair aidan, syukran, ma amaluki. Okey, ana saya, bi khair sihat ataupun baik-baik, aidan juga, saya baik-baik juga, syukran terima kasih, ma amaluki, ma apa ataupun apakah, amaluki amal pekerjaan, ki kamu untuk perempuan. Okey, ma amaluki apakah pekerjaan kamu. So Afifah pun reply, ana muhasibah fi asy-syarikah al-kabirah. Ana saya, muhasibah accountant perempuan. Kenapa accountant perempuan? Sebab ada tak marbutah ataupun titi garis bawah. Okey, saya accountant fi di asy-syarikah syarikat al-kabirah yang besar. Kemudian Kamal reply, ra'i ana ra'id al-a'mal. Okey, ra'i maksudnya menarik. Wow. Ana saya, ra'id al-a'mal. Ra'id al-a'mal bermakna usahawan. Okey, usahawan lelaki. Okey, kemudian kita tengok apa yang Afifah reply. Afifah cakap, ya salam, innahu amal mumti'. Ya salam, wow. Innahu, inna ia, hu nya, innahu ianya. Amal pekerjaan, mumti' yang menarik. Tadi ra'i pun menarik, mumti' pun menarik. Okay, Kamal tanya, aina syarikatuki min fadlik? Aina di mana? Syarikatuki, syarikatu ialah syarikat, ki awak untuk perempuan. So aina syarikatuki, di mana syarikat awak? Min fadlik, kalau boleh saya tahu, ataupun senangnya terjemahkan excuse me. Okay, excuse me, di mana syarikat awak? Afifah pun reply, syarikati fi Kuala Lumpur. Syarikati fi Kuala Lumpur. Syarikati syarikat saya, fi di Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Kemudian Kamal cakap, tasyarraftu bi ma'rifatik. Saya gembira berjumpa dengan awak, ataupun nice to meet you. Bila mana ada ucapan sebegini, tasyarraftu bi ma'rifatik, kita boleh reply dengan wa ana aidan. Okay, nice to meet you, reply-nya me too, ataupun dan saya juga.